Harga emas yang naik sekarang adalah berpunca daripada ramai orang bimbang nilai duit makin lemah. Bila kebanyakan orang takut bila ekonomi tak stabil, perang dagang, politik tak menentu, inflasi kian tinggi, mereka akan cari tempat yang paling selamat untuk menyimpan nilai kekayaan. Dan tempat itu adalah emas. Ringkasnya, kenapa harga emas naik berkali-kali di tahun 2026 adalah yang pertama, kerana geopolitik dunia tidak stabil. Bila ekonomi dan politik dunia bergolak, orang lari dari saham dan simpan dalam bentuk aset emas. Nombor dua, wang kertas makin melemah. Bila nilai duit kita jatuh, harga emas automatik akan naik. Yang ketiga, Bank Pusat Dunia agresif membeli emas. Negara besar sendiri simpan emas sebagai perlindungan kekayaan. Bila mereka beli emas dengan banyak, harga akan naik. Ingat, demand versus supply. Yang keempat, pelabur takut inflasi. Emas tak boleh dicetak, tapi duit boleh dicetak sesuka hati. Jadi emas lebih dipercayai sebagai sumber untuk menyimpan kekayaan. Yang kelima adalah permintaan lebih tinggi daripada bekalan. Emas tak mudah untuk dapat, tapi orang semakin ramai nak beli emas. Ini yang kita panggil demand versus supply. Kesimpulan paling mudah, harga emas naik bukan sebab emas jadi mahal. Harga emas naik sebab duit kita yang semakin mengecil nilainya. Sebab tu orang yang menabung emas sebenarnya sedang melindungi nilai duit masa depan. Bagi yang belum bermula, mulakan sekarang sebelum harga emas terus menggila naik lebih tinggi. Daftar akaun emas Gap secara percuma, klik link di bio Safia Sofian, saya akan bimbing sebaiknya.